Sebut pasal oden, anak hantu Penang mesti tahu oden dekat R&R Bagan tu kan. Walaupun mereka jual oden mereka serendah RM1, dah boleh buka kafe estetik. Lawa nak mampu. Ni portion lem chop besar-besar bah. Tak cakap banyak. Udang goreng tepung 20 ekor RM25. Kalau gambar sekarang ni aku tengah ada dekat Perda. Betul-betul depan Elrah eksklusif, depan KK Mart ni. Hampa tahu tak? Oden yang dekat R&R Bagan tu, yang tu cukup beratok petang-petang tau. Ni depa dah ada dekat Perda. Dulu dekat Perda. Dari Perda depa datang kepada Perda depa dikembalikan. Jom aku masuk tunjuk gambar. Kedai baru depa kali ni punyalah segok. Hampa tengok set bertengah hawa dingin. Konsep macam kafe ni, dia punya bahan-bahan oden kat sini. Jom kita pilih sendiri. Ambil mangkuk atas ni, cedok apa nak cedok. Yang ni bahagian dia punya bihun, mimi, Maggi tu semualah. Yang ni pula section yang kurang digemari oleh adik-adik Gen Z sebab dia ada sayur. Brokoli dia sebesen. Untuk selection berbolos, sumbat-sumbat, apa cucuk-cucuk apa semua ni, yang crab stick, sausage, segala macam fishball semua ni. Hampa tengok ada 2 pillar dekat sini. Hampa boleh pilih dan jangan risau, setiap satunya dah ada harga dekat sini. Dah ada harga, memang dah dipamerkan siap-siap. Kalau ada kawan-kawan kita yang veggie kan, hampa boleh main juga dekat sini, jangan risau. Walaupun nak makan oden, hampa tengok ni ada veggie fish cake. 2 bekas dah kita pilih yang bawah ni. Lo ni depa kek macam ni pun ada. Brownies murah gila. Brownies dia RM4.9 je. Red velvet dia RM49 je be. Tu blueberry cheesecake RM5 lah. Sementara abang ni duk kira, kita tengok dia punya menu. Menu dia bukan oden saja hampa. Ni dia ada western ni juga kan. Macam bolognese, spaghetti, ada chicken grill, ada chicken chop, macam-macam juga menu. Satu meja kita order tak cakap banyak. Udang goreng tepung RM25. Yang ni kita hadap dulu hampa. Aku tanya berapa ekor dia berbubuh. 16 ke 20 ekor ikut saiz. Jom kita rasa. RM25 je weh. Setambun udang lagu ni. Bismillah. Udang ni makanan yang boleh membahagiakan tau. Dengan syarat dia kena main fresh, dia kena main garing-garing macam ni. Masa-masa pedas, cicuah dengan udang yang rapuh, crunchy, kerip dia punya banyak. Hampa tengok tu. 3 ekor ni, 3 ekor ni. RM25 sekali. So ni oden yang aku pilih tadi hampa. Satu aku buh kuotiao gulung, satu lagi aku buh Maggi. 2 mangkuk penuh dengan bahan macam ni. Harga untuk 2 mangkuk RM35. Harga mahal murah dia depend kepada bahan yang hampa pilih, banyak mana hampa pilih. Tengok hak Maggi ni, bahan setambun aku pilih berbol, berbol, fishball, segala hidupan laut semua ada dalam ni. Hak ni yang dengan kuotiao, segala pucuk tak pucuk, segala fish cake tak fish cake tu penuh repu hampa. Baloi lah 2 mangkuk RM35. Bismillah. Punya kuah oden ni kan one of its kind, satu dalam semua kedai pula. Semua kedai oden dia saja boleh rasa macam ni. Dia ada rasa masam, pedas yang tak keterlaluan. Budak-budak mungkin akan rasa pedas sikit lah. Dia ada masam yang perfect pada rasa pedas dia tu. Tu yang best dia tu. Kena pula dengan Maggi kan. Dulu daripada Perda, dia berpindah pergi R&R Bagan. Orang Perda suruh kelui main patah balik. Kalau ni tokey dia, dah patah balik. Orang Perda kalau hampa tak mai juga, tak tahu nak kata apa. Ini bukan customer kena scam, okey pula kena scam. Lamb chop hampa satu portion macam ni RM35. Seorang mai hadap ni confirm kenyang. Hampa tengok ni, satu slice besar kat sini, 2 slice besar, slice yang ketiga not bad juga size yang hampa tengok. Dekat sini hampa nak makan dekat dalam pun boleh, kat dalam berpenghawa dingin. Tapi kita nak rasa ambience luar, nak tengok orang Perda balik kerja kat depan ni. Kita balung dengan tangan hampa, dia bagi je sudu, garpu, pisau semua dia bagi. Bismillah. Kambing dia potong not bad tau. Taklah nipis sangat, taklah tebal sangat. Tulang pun tak banyak sangat, hampa tengok. Kenyal-kenyal isi dia. Manis isi kambing tu tau dengan dia punya perapan kan. Bismillah. Dia punya black pepper sauce ni ada macam color kehijauan, macam green army sikit tau. Bismillah. Nampak cahaya, betul-betul rasa kau black pepper tu. Spaghetti carbonara, kuah tak berganjok, cukup pekat. Satu mangkuk ni harga RM18 saja weh. Betul-betul nampak pekat, betul-betul nampak creamy. Ada irisan sausage, ada lada benggala. Rasanya sangat berlemak, seolah-olah macam dia letak cheese juga kat dalam ni dengan dia punya creamy ataupun condensed mix tu kan. Sangat-sangat berkrim tau. Ayam aku order 2, green tea dengan coklat. By the way dekat sini mereka buka hari-hari. Hari Rabu saya mereka cuti, mereka buka daripada 1 petang sampailah 10.30 malam. Untuk weekend mereka buka sampai pukul 12.30 malam. Bismillah. Oh pekat elok lah, green tea Thai. Kenyang dah, aku nak balik dah hampa. So hampa boleh pakat-pakat mai warga Perda. Nak cari lokasi dia senang sahaja. Betul-betul depan Elrah eksklusif ni. Satu je aku nak tanya. Siapa yang KJ tu dia posing belakang macam tu?